Okey, selamat pagi clan. Okey, aku Zack di sini from The Bubble Clan Podcast 2.0. Okey, sekarang pada waktu 4.45 pagi Singapura. So, aku akan pergi ke KL. So, itinerary aku pergi KL beberapa hari, dan satu hari tu aku akan pergi Genting. So, layan dengan perjalanan aku ke KL, dan mana aku pergi dan mana aku makan, itulah aku akan tunjuk. So, selamat pagi guys, and see you guys. Okay clan, sekarang aku dekat Melaka nak pergi makan mi bodoh yang orang Singapura kebanyakan tak tahu apa tu mi bodoh. So jadi dia tunjukkan. So actually aku ada kat Bonsai. Right, kedai dia daerah sini. Ini dah 2 minggu tu makan yang dulu. Men, ini tempat panggung wayang TGV baru kat KLCC. Okay, yang paling baru lah, the latest one. So, cantik kan? Okay, selamat pagi clan. Okay, Day 2 kat KL. So, breakfast kat hotel. For the meantime, tengok aje apa ada kat Pavilion Hotel makanan. China je, 101 telur dulu. Okay, nanti barulah ambil yang lain-lain. Selamat pagi clan. Jumpa lagi nanti dengan video-video short lain. Okay, ciao. Okey, salam clan. Sekarang aku bawa korang pula pergi TRX, The Exchange Mall. Okey, daripada Hotel Pavilion aku duduk,
kalau nak drive pergi ke TRX just 5 minutes saja. Ni bodoh, tak tahu cek parking. Okay kan, sekarang hari ketiga ke KL, tapi kita going to Genting, jalan-jalan kat Premium Outlet. So watch this video as kita pergi ke Genting, perjalanan aku ke mana dan aku izin kat mana. So nanti aku tengok sikit kat Premium Outlet Genting. See you guys. Sejuta cerita kita ceritakan, jangan pendam dalam. Okay Glenn, perjalanan daripada KL pergi Genting dia makan masa dalam 50, depend on the traffic itself lah. So kalau kau pergi, aku pergi pada hari Isnin, so Isnin tak ramai lah basically, so masih okay. So dalam 51 minit distance distance dalam 40 lebih ni kilometer, tapi sini 51 minit lah. Okay, nanti aku bawa aku pusing-pusing. Okay Glenn, sini dengan cuaca ni hari tak begitu kata sejuk lah macam mana orang expected, pasal hujan berlalu, tapi masih okey lah. Sini kalau nak shopping pun puas hati, worth your travel, worth your buying lah. So come menikmati pemandangan.
day 4, last day. Dah check out daripada hotel. So sekarang kita nak menuju ke Super Cowboy. Korang tak pernah dengar, tapi aku tunjukkan tempat tu. Tempat dia macam banyak-banyak barang kat sini, tapi Super Cowboy yang kat Sungai Besi. So after Super Cowboy, then kita turun balik ke JB dan balik ke Singapura lah. So ni dah check out. So along the way ni kita pergi ke Taman Sungai Besi. Okay gang, inilah dia Super Cowboy. Sini macam-macam kau boleh dapat, daripada pet food lah, pet punya mereka, sampai semua satu rumah punya. So kalau korang tak pernah pergi, ni lah Super Cowboy. I'm in the bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can. I'm in the bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can. I'm in the bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can. I'm in the bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can, bubble can. Okay, then sekarang kita keluar daripada balik ke Singapura. Alright. So tadi dah kat Super Cowboy daripada pukul 1 lebih. Kita keluar tadi dalam 3, dah kat pukul 4 lah, dalam 3.50 berjam-jam. Kereta pun dah penuh. So sekarang perjalanan pulang balik ke Singapura. So sampai di sini je travel vlog. Kalau boleh follow our social media, TikTok, Instagram, Facebook. Dan kalau nak tahu Telegram, for more information, join our Telegram group. Dan kalau dah tengok ni, tekan button subscribe dan tekan button lonceng. Jangan lupa, makin banyak lagi followers, subscribers, makin banyak lagi video kita akan sajikan untuk anda semua. So semoga kita jumpa lagi. Daripada aku, salam Zack, The Bubble Clan Podcast 2.0. Ciao. Okay Clan, sekarang aku ada ke R&R Seremban. Ini kira Seremban yang R&R yang cantik, yang quite new lah, quite new. So ni pergi makan kejap, dan after that terus balik ke tanah air Kota Singa. Okay, so ni kita pergi makan. Mungkin aku ambil few shot kat dalam situ, kasi korang tengok apa yang ada kat dalam. So next time kalau korang daripada KL nak turun sini pun boleh turun.